Tapi bukan caramel kat gula, caramel kat madu lah. Aku pun tak tahu aku tengah cakap apa ni. Sekarang ni aku dekat Taman Manik ni, jalan nak ke Teluk Intan aku sekarang. Aku terjumpa satu kafe ni, gila macam secret garden ni. Walaupun dalam kampung sini pun lawa weh. Ni dia. Ayam hangat weh. Jom korang tengok ni weh. Dalam kampung dia, korang tengok menu dia power je. Korang tengok bingsu mix dia pun meriah weh. Ada aiskrim atas tu. Lepas tu dia ada macam mango punya jus ke apa benda atas tu. Tengok dengan buah-buah dia penuh weh. Bingsu mix dia ni, ais kisar dia tu boleh katakan halus kalau dia tak kasar kan, tak macam air kacang biasa orang makan tu. Lepas tu dalam dia ada rasa macam susu-susu sikit, lemak-lemak sikit, okey. Best juga. Aiskrim dia boleh katakan premium. Yang paling penting kau tengok penuh dengan buah-buah yang fresh kat atas dia. Itu yang paling penting. Rasa ni wajib kena cuba. Ini pun antara killer kat sini, Melt Box. Melt Box ni bila masuk dalam mulut, first impression apa? Rasa sebiji macam makan cheesy wedges. Okey. Tapi dia punya tekstur tu ayam lah kan. Lepas tu dalam cheesy wedges tu boleh rasa dapat rasa kick pedas dia tu, okey. Boleh katakan best juga. Dengan penuh dengan tengok dia punya cheesy atas tu boleh katakan padu. Nasi hangat melempah. Kau punya pedas. Okey. Tapi dia punya kuah dia ni yang dekat ayam tu agak pelik je. Aku pun pening macam nak huraikan rasa dia. Dia boleh rasa kata manis tu lain macam, dengan ada rasa rempah kata dekat tepung yang dia goreng ayam tu. Gaul kan sekali. Makan dengan nasi boleh dikatakan satu menu yang padu juga. Agak sedap juga kuah ni. Bagi aku antara yang sedap lah, okey. Jadi dengan dia punya sosis, korang tengok tepung yang dia goreng sosis ni bukan tepung kosong macam tu ya. Rasa juga rempah-rempah dengan wangi rempah kata dalam tepung dia tu. Boleh dikatakan best juga menu ni. Tapi aku cakap satu je, budak jangan makan memang pedas. Ni dia set talam ayam hangat ni. Aku cakap dia punya chef boleh dikatakan pandai dia buat sos tau. Sebab sos semua yang sos aku makan tadi semua lain-lain semuanya. Dan juga sos yang ada kat ayam ni, dia nak kata black pepper sauce, dia bukan black pepper sauce tau. Tapi dia ada satu manis tau. Aku rasa manis tu memang datang daripada bawang kot. Dengan dia ada juga black pepper sedikit light-light punya rasa black pepper. Ada pedas dia tu. Boleh katakan kick kat pedas tu. Tapi dia sedap. Dia dalam manis tu ada sedikit light punya black pepper. Dalam manis tu patut ada masam sikit kan. Dia manis tu bukan manis daripada antara dia bergula. Manis dia lain macam, okey. Jadi boleh dikatakan sedap. Dengan grill ayam grill ni, dia yang best. Biasa ayam grill orang bakar macam tu ataupun letak sedikit rempah je. Tapi dia punya ayam grill ni, dia ada letak madu, okey. Dia bakar dengan madu. Bila madu tu ada hangus sikit, kita rasa smoky dekat madu, dia jadi macam caramel sikit. Madu yang ada sedikit hangus, itu rasa dia. Berbola ni aku ingatkan mula-mula aku ingatkan dia kenyal tau. Tapi bila masuk dalam mulut kita, makannya dia hancur tu. Dia ada rasa feel macam makan nugget. Nugget dia ada kenyal sikit. Ini tak. Dia masuk mulut kamu, gigit dia pecah hancur tu. Cheesy wedges dia biasa kau makan cheesy wedges kat luar, dia tak ada salut dengan tepung-tepung ni, okey. Tapi dia ni dia ada salut dengan tepung, dia goreng sekali dengan cheesy wedges sekali. Okey, jadi bila kau makan cheesy wedges tu, dia punya potato dalam tu dengan kulit dia akan terpisah. Okey, jadi bila kau makan tu dia macam kulit-kulit. Isi dalam dengan kulit tu pun ada rasa rempah rata yang wangi tu. Boleh kan padu juga. Dengan sosis ni pun dia gunakan sosis yang premium. Tengok bapak ni besar dengan bagi dua sekali, okey. Dengan dia punya spaghetti ni pun boleh katakan best juga. Tapi paling best bagi aku dia punya ayam grill ni dengan sos dia padu. Aku rasa kamu boleh cuba tengok. Dengan harga RM45 tak mahal. Boleh makan portion 2 hingga 3 orang tak ada masalah. Kalau tak kuat makan 3 orang boleh makan. Kalau nombor-nombor 2 orang tak boleh habis. Dan selain menu-menu yang aku makan tadi tu, sini ada macam-macam lagi menu lain. Antaranya mana nasi sambal ayam ada, kebab zingga ada, ayam goreng combo ada dengan spaghetti aglio-oglio, spaghetti carbonara pun ada, macam-macam. Sini ada lebih daripada 61 menu pilihan bagi orang pilih makanan dengan minuman. Lagi satu yang paling best ini apa? Tengok suasana dia. Dia macam secret garden tau. Dia selesa. Kalau belah malam kau boleh nampak dia punya suasana chill-chill kat sini kan. Kalau belah siang pula kau boleh nampak bendang kat sebelah sana. Dengan dia ada satu parit kat sini. Dia bersih, dia tak kotor dan selesa. Memang best. Okey, boleh orang bosan boleh datang cuba tengok. Okay, Dik, nak tanya, waktu operasi macam mana kat sini? Waktu operasi kafe ayam hangat seperti biasa, start pukul 3 hingga pukul 10 malam. Okey. Waktu bulan puasa ni, kami start pukul 5 petang hingga 11 malam. Jadi bulan puasa pun siapa nak buka boleh datang buka kat sini. Bagi aku vibe dia memang cun gila. Sebelum ni, kafe ayam hangat mendapat kecaman servis yang sangat teruk. Jadi sekarang, kami dah mula perbaiki dari segi servis, kualiti makanan yang sangat mantap. Oh, okey. Sebelum ni ada pernah dapat kecaman berkenaan dengan servis. Betul. Oh, tapi makanan tak ada lah. Makanan tak ada. Setakat ni servis kami agak lambat. Sebelum ni lah. Pekerja kurang. Jadi sekarang kami dah memperbaiki benda tu. Jadi kecaman sebelum ni sekarang dah ubah lah. Kami dah perbaiki. Confirm Betul. Confirm Okey, dah boleh datang cuba tengok. Okey, bagi aku anak muda yang berani mengaku kesalahan sebelum ni, dia pun dah cakap dah ubah kan. Bagi aku orang boleh rasa datang cuba tengok. Okey, mungkin dia dah ubah daripada segi servis lambat dan sebelum ni. Apa cakap aku tak tahu sebelum ni macam mana kan. Jadi dia tak bertapak dekat mana. Dia bertapak kat jalan nak pergi ke Teluk Intan ni, dekat Taman Manik. Tak silap aku nama tempat ni. Okey, jadi aku susah nak cakap kat jalan ni. Mungkin ada orang tahu
tahu lah kan. Kalau tak tahu juga kau boleh map je ayam hangat, akan automatic terus sampai ke tempat ni. Boleh datang cuba tengok. Okey, last sekali Pak Wigul Killer aja handai kamu.